Okay, so hari ni kita nak tengok macam mana rumus kuadratik x sama dengan negatif b plus minus square root b square or minus 4ac. Sekejap, tak jadi. X sama dengan negatif b plus minus square root b square minus 4ac over 2a dihasilkan. Okay, jadi ini benda ni, dia asalnya, sebenarnya soalan ni keluar kita satu lah. Terbitkan rumus kuadratik. Okay, so kita kan kita punya general form untuk kuadratik, ax square plus bx plus c equals to 0. Okay, ini kita punya general form untuk kuadratik. Okay, so first, kita kena guna method completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Jadi nak start penyempurnaan kuasa 2, first kali kita kena check dia punya perkali x kuasa 2 dia. Perkali x kuasa 2 dia mesti 1. Okey, dia mesti wajib 1. Masalah sekarang ada a. Okey, ada a kan. Jadi macam nak bagi dia 1. Kita bahagikan semua dengan a. Semua kita kena bahagikan dengan a. Okey, jadi ini kita boleh cancel. So ini pun kita boleh cancel jugalah, kosong bagi dengan apa pun kosong. A. Okey. So and then kita akan dapatlah x kuasa 2 tambah b per a x tambah c per a sama dengan kosong. Okay, so nampak dah perkali x kuasa 2 dah 1 dah kan. Depan dia tak ada apa pun, sini 1. Okay, so dah boleh start kita punya completing the square. So first kali kita kena buat second step kita kena pindahkan yang tak ada x. Yang tak ada x kita pindahkan ke sebelah. Okay, kita pindahkan ke sebelah. So kita akan dapat x kuasa 2 tambah b per a x sama dengan negatif c per a lah. Positif pindah jadi negatif lah kan. Negatif c per a. Okay, so now aku nak tambah kedua-dua belah dengan benda ni. 1 per 2 darabkan dengan b. Okay, darabkan dengan b. Bukan darabkan dengan b sebenarnya, darabkan dengan b per a. B per a macam ni. Okay, aku nak tambah benda ni dekat kedua belah. Kalau sebelah sini aku tambah benda ni, sebelah sini pun aku kena tambah jugalah, barulah balance, barulah nama dia persamaan. Okay, so sekarang aku akan tambah x kuasa 2 tambah b per a x, lepas tu sini aku tambah 1 per 2 darabkan dengan b per a kuasa 2. Sorry, aku tutup sini kuasa 2. Okay, so sebelah sini aku akan sama dengan negatif c per a tambah dengan 1 per 2 darabkan dengan b per a kuasa 2. Okay, barulah balance. Kalau sini aku tambah benda ni, sebelah kanan pun aku tambah jugalah benda ni, baru nama dia persamaan kan. Okay, so sini aku akan dapat tulis baliklah x kuasa 2 tambah b per a x tambah dengan b per a b per 2a kuasa 2 sama dengan negatif c per a tambah dengan sama jugalah b per 2a kuasa 2. Okey, so sebelah kiri aku nak faktorkan. Okey, nak faktorkan x kuasa 2 dengan b per 2a ni, sebab kat sini kan a kuasa 2, sini pun a kuasa 2 kan. Okey, sebab macam tu kan, jadi aku boleh faktorkan lah. Aku boleh faktorkan x tambah b per 2a, aku kuasa 2 kan dia. Okey, ini memang cara lah. Kau ambil x, korang ambil x dengan dalam ni, dalam kurungan yang ada kuasa 2 ni. Lepas tu korang tambah balik je. X tambah b per 2a, lepas tu korang letak kurungan besar, letak kuasa 2 kat luar. Okey, benda ni bila kita kembangkan balik, bila kita kembangkan dia, kita akan dapat x kuasa 2 tambah 2x b per 2a, lepas tu kita akan dapat b kuasa 2 per 4a kuasa 2. Okey, so 2 dengan 2 boleh potong. So kita akan dapat balik x kuasa 2 tambah b per a. X ni kita letak kat kanan, boleh kat kiri, boleh tapi letak kanan. Tambah b kuasa 2 per 4a kuasa 2. Okey, kan sama dengan benda ni. X kuasa 2, x kuasa 2, b per a x. B square over 4a square ni dia sama dengan benda ni, tapi aku tak kembang. Benda ni kalau aku kembangkan, aku dapat b square per dengan ni kuasa 2, 4a kuasa 2 kan, sama je. Sama je. Okey, sebab tu aku boleh faktorkan. Okey, cakap mana tadi? Oh ni. Benda ni bila sampai step sini, korang faktorkan je. Nampak benda depan ni, letak benda depan ni. Lepas tu nampak benda dalam kurungan ni, letak benda dalam kurungan tu. B per 2a. Okey, lepas tu sama dengan salah pen. Sama dengan negatif c per a. Ini aku nak kembangkan. So aku dapat b square per 4a square. Okey, so sebelah sini aku nak gabungkan benda ni. Bila aku nak gabungkan, sebab kan dia pecahan kan. Nampak tak pecahan, jadi aku kena samakan dia punya penyebut. Okey, bawah dia aku kena samakan. Jadi macam mana aku nak samakan? Sebelah sini aku kena darabkan dengan 4a. Sini pun kena darabkan dengan 4a. Okey, sebab apa 4a? Sebab sebelah sini kan 4a kuasa 2. So sini dah ada a. So tinggal apa lagi? Tinggal 4 dengan darabkan lagi sekali dengan a, dah dapatlah 4a kuasa 2. Okey, so sini aku akan dapat negatif 4ac per 4a kuasa 2 tambah b kuasa 2 per 4a kuasa 2. So ini aku boleh combine kan, aku akan dapat negatif 4ac tambah 4a kuasa 2. Macam tu, betul ni? Betul lah. Okay, so ini aku balik lah x tambah p per 2a kuasa 2. Okay, now kuasa 2, bila aku pindahkan dia, aku akan dapat square root. Tapi aku tak nak guna konsep pindah, aku nak guna konsep aku tambah. Tambah apa? Aku nak tambah square root. Sebelah kiri aku tambah square root, sebelah kanan pun aku kena tambah square root juga. Okay, square root, ingat kalau square root dia mesti ada plus minus. Wajib plus minus sebab dia square root. Kalau cube root tak payah. Square root je ada plus minus. Okay, kat mana tadi? Oh ni. Bila square root berjumpa dengan kuasa 2, kita boleh cancel. Kita cancelkan square root dengan kuasa 2. Okay, so di sini kita akan dapat x tambah b per 2a sama dengan square root plus minus square root 4ac tambah b square over 4a square. Okay, ingat tak hukum cert bila kita ada square root besar a per b, kita boleh pecahkan dia kan. Cert a per cert b macam ni. So sama juga ni, aku nak pecahkan juga sebab aku nampak dekat bawah ni, bila benda ni aku square rootkan dia, aku boleh kecilkan. So aku nak pecahkan dia. So sini aku akan dapat plus minus negatif 4ac tambah b square over plus minus square root 4a kuasa 2. So square root 4, kita akan dapat 2. Square root a kuasa 2, kita akan dapat a je lah. Betul. So sini aku akan dapat plus minus ini
benda ni kan positif kat sini kan, negatif kat sini, aku nak pindah tempat. Aku nak tukar tempat bagi positif duduk depan. Sama je. Aku pindahkan b square ni tak kat depan sebab dia positif. Macam tu. Dapat macam ni, b square minus 4ac. Tada. Over. Kan square root 4 kita akan dapat 2. Square root a kuasa 2 kita akan dapat a je lah. Okay, so sini kita balik lah x tambah b per berapa tadi? 2a. Okay. So aku nak nilai x dia kan. Jadi aku pindahkan lah b per 2a ni ke sebelah. So aku akan dapat x sama dengan plus minus square root b square minus 4ac per 2a tolak b per 2a. So ini aku just masukkan balik lah. So bila nampak tak penyebut dia sama kan? So aku boleh combine. So aku dapat plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Panjangkan sikit tolak b. So tolak b ni aku boleh letakkan depan lah je yang negatif b. So dia akan jadi dia akan jadi x sama dengan negatif b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. Tada, ini kan x. So itulah macam mana terjadinya formula kuadratik. Tada. Thank you.